Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala نوعنا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجهه إلى مرضاته وقربه وتحبه بحمدك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi alhamdulillah kita akan sambung lagi sesi kita yang seterusnya. Juga dalam video ini saya akan gabungkan untuk kelas apa nama rakaman Risalah Jamiah dengan kitab Nurul Fahmi. Saya akan gabungkan dua-dua. Masih lagi dalam perbahasan sifat 20 yang mana kita telah sampai kepada sifat khalafatuhu lil hawadith. Kalau untuk sesiapa yang follow Nurul Fahmi, anda boleh buka muka surat Hmm, muka surat 6. Okay, muka surat 6. Untuk kitab Risalah Jamiah, kita apa nama? Kita fokus kepada sifat 20 dulu, kemudian baru kita masuk kitab. Dalam kitab Risalah Jamiah ada sifat 20, cuma susunan dia macam saya kata sebelum ni, apa nama kita kata susunan yang kita tak familiar, menyebabkan mungkin orang yang menonton ni daripada kalangan orang awam akan keliru sedikit lah. Kalau penuntut ilmu mungkin dia faham, tapi tak apa untuk naraikan orang awam. Jadi kita belajar dulu sifat 20 mengikut susunan ataupun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu sistem yang kita familiar lah, yang kita biasa. Alright. So jadi kita pergi kepada mukhalafatuhu lil hawadis. Sekejap saya share screen ya. Hmm. Saya share screen dulu. Okey. Dah. Jadi yang keempat, sifat yang keempat secara tertib ta'akuli dan tertib zikri adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ah, mukhalafatuhu mukhalafatuhu lil hadis, lil hawadis. Alright. Apa maksud dia? Apa dia punya terjemahan dia? Artinya adalah apa nama ni, Allah, bersalahan Allah dengan semua yang baharu. Apa maksud dia? Maksud dia adalah tidak serupa Allah dengan makhluk. Okey, artinya adalah kita kata bersalahan Allah dengan semua yang baru. Yang baru apa yang baru bila kita sebut yang baharu Okey, yang baharu. Yang baharu tu apa? Yang baharu tu adalah daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Ataupun bahasa mudah lah saya sebutnya, bahasa mudah saya sebut, baharu tu maksudnya adalah makhluk. Okey, makhluk. Baharu ialah makhluk. So, apa nama artinya kat sini adalah bersalahan Allah dengan semua makhluk. Apa maksud dia? Maksud dia Allah tak sama dengan semua makhluk. Okey, ini maksud dia. Okey, sifat yang keempat adalah sifat apa nama Allah tidak sama dengan semua makhluk. Ini adalah satu sifat yang sangat-sangat penting, yang mana dengan sifat ini disebabkan sifat ini ada yang salah faham. Ada yang tersalah faham sehingga munculnya golongan tasbih, apa nama mujassimah musyabbihah, kerana mereka tidak memahami sifat yang keempat ni, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Okey, apa maksud dia? Apa dia punya explanation? Kalau lihat dalam buku ni, buku Nurul Fahmi muka surat 6, siapa yang follow Nurul Fahmi ya. Kalau siapa yang follow Risalah Jamiah boleh apa nama dengar dan juga catatlah apa yang saya sebut ni. Alright. Wajib bagi Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis dan mustahil. Dan kita kata mustahil. Okey, mustahil ke atas Allah serupa dengan makhluk.
Okey, ini adalah mustahil lah. Okey, ini adalah mustahil. Okey. Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk dalam semua perkara, sama ada pada zat, sifat, sifat dan juga perbuatan. Mana kata Allah tidak sama dengan makhluk dari sudut zat, sifat dan juga perbuatan. Ketiga-tiga ni zat, sifat dan perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Okey, apa maksudnya kat sini? Maksudnya kat sini adalah zat Allah, zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat ni maksudnya zat diri. Okey, diri. Maksudnya ini inilah ni. Yang kita boleh pegang ni. Diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Makna kata makhluk ni ada apa? Makhluk ada tangan, apa lagi? Ada mata, ada kepala, apa lagi yang kita kata? Dan sebagainya lah. Maka kesemua ini tidak ada pada Allah. Okey, tak ada pada Allah. Okey. Jadi kita kata Allah ini tidak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada anggota seperti zat ataupun seperti diri makhluk. Okey. Kemudian juga sifat Allah. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Okey, tak sama dengan sifat makhluk. Apa contoh sifat makhluk? Sifat makhluk ni dia boleh ketawa ataupun sifat makhluk ni mungkin tinggi, tinggi ataupun panjang. Tinggi, panjang, ada apa nama, ada yang bulat, kan bulan. Bulan kan berbentuk bulat. Apa lagi? Maksudnya ada bentuk lah, okay, ada bentuk. Ada apa lagi? Ada warna. Ini sifat-sifat makhluk lah. Juga kita kata contoh apa nama sifat makhluk ni juga, makhluk ni dia boleh melihat kan. Makhluk ni pun boleh melihat, boleh mendengar dan sebagainya lah. Alright. So jadi kita kata Allah, kalau Allah tidak ada tinggi, tidak ada bentuk, tinggi, panjang, pendek, saiz lah. Bentuk Allah tak ada, warna pun Allah tak ada. Okey, melihat Allah macam mana? Allah kan melihat juga. Jadi kita kata melihat Allah, kan Allah melihat juga, tetapi melihat Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk melihat dengan mata. Allah melihat dengan apa? Dengan sifat basar dia lah. Sifat basar mana kata Allah melihat tak sama dengan kita. Makhluk mendengar dengan telinga. Dengan telinga, kena ada apa? Kena ada bunyi dan sebagainya. Jadi Allah ni kita kata Allah mendengar bukan dengan telinga. Bukan dengan telinga. Macam mana Allah melihat macam mana Allah melihat dan mendengar? Kita kata tak ada bagaimana. Tiada bagaimana. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang melihat dan mendengar akan dibahaskan dalam sifat basar dan juga samak nantilah. Okey. Sifat-sifat makhluk. Dan juga kita kata perbuatan. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Okey. Contoh kita kata apa nama ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbuatan, okay, contoh. Kita kata Allah mencipta. Ya, Allah mencipta. Makhluk pun mencipta. Ya, betul makhluk mencipta. Tetapi mencipta makhluk tidak sama dengan mencipta Allah. Tak sama. Tidak sama. Jadi kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makhluk memang mencipta. Tetapi Allah mencipta. Tapi ciptaan Allah ialah daripada tak ada. Daripada zero. Memang kosong. Daripada kosong. Daripada kosong kepada ada. Daripada kosong, pop, tiba-tiba ada. Makhluk pula, contoh dia nak bina rumah. Dia nak bina rumah. Nak bina rumah daripada batu bata. Daripada batu bata, daripada kayu, kan, dan sebagainya. Kayu ni ataupun batu bata ni dari mana datang? Daripada Allah juga. Gitu. Itu perbezaan dia. Okay, jadi kita kata kesimpulan lah. Ini kesimpulan. Kena hafal ni pun guru kami ajar lah, Ustaz Muhadir dia ajar. Dalam mukhalafatul hawadith, okay, ingat makhluk ni, okay, yang pertama ya. Makhluk ni dia ada jirim dan juga arad. Okay. Makhluk, okay, makhluk ni ada jirim dan juga ada arad. Okay, jirim ni adalah ni lah macam saya sebut tadi zat. Zat makhluk iaitu seperti ada anggota, okay, ada anggota mata, telinga dan sebagainya lah. Arad ni pula ada 6.
Okey, iaitu di mana, bila, bagaimana, berapa, apa lagi? Aina, kam, kaifa, mata. Aina, kam, kaifa, mata. Apa lagi? Uh, hmm, ya, lupa dah saya. Ah, hmm, keempat je. Kaifa, ni mata. Saya lupa dah. Sekejap. Hmm. Hmm. Eh, Apa? Okey, ada betul ada empat saja. Okey, ada empat. Patutlah saya ni. Maafkan saya ya. Ada empat. Ada empat saja. Mat, mat. Okey, iaitu okey sekali lagi. Maaf, maaf. Lambat pula. Rupanya ada empat saja. Saya ingatkan ada enam. Patut duk ingat tak jumpa. Rupanya memang ada empat. Okey, tak apa. So, jadi makhluk ni ada dua lah. Dia ada terdiri daripada dua iaitu jirim dan juga arab. Jirim ni ada anggota, mata, telinga, maksudnya zat lah. Zat yang ada pada manusia, batu, bulan, haiwan dan sebagainya. Arab pula ialah Arab ni sifat sifat. Sifat makhluk. Sifat makhluk ni dia ada mana. Mana kata makhluk ni berada di sesuatu tempat. Contoh saya sekarang berada di Negeri Sembilan. Saya berada di bumi. Mana kata dia ada tempat. Dia ada tempat. Ini makhluk. Bulan berada di langit. Malaikat berada di langit. Gitu. Dan makhluk ni dia ada masa. Bila? Bila iaitu umur lah. Umurnya kan. Umur saya berapa? Umur kamu berapa? Apa nama? Bila kamu mati? Bila kamu lahir? Gitu. Dia ada umur. Dan makhluk ni dia ada bagaimana? Bagaimana ni iaitu ada bentuk, ada warna, ada panjang pendek kan, apa nama ketinggian, gitulah dan sebagainya. Dan juga kita kata size. Dan apa nama makhluk ni dia ada berapa berapa. Berapa maksudnya macam tangan kita ada dua, mata ada dua, ada satu ke, gitulah ada bilangan. Gitu. So jadi ini adalah makhluk. Jadi, kita kata makhluk ada jilid dan arab. Maka kita mengatakan bahawa kesemua ini, kesemua ini tidak ada pada Allah. Tidak ada pada Allah. Allah tidak ada anggota, mata, telinga macam kita. Tak ada. Allah tidak ada anggota, tak ada tangan, tak ada mata, tidak ada. Allah juga tidak ada tempat. Allah tak ada tempat. Allah bukan berada di langit, di aras, tidak. Allah ini wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa tempat. Ingat. Jangan salah faham. Ada orang kata Allah di langit ke, di bumi ke, di mana-mana saja tak. Allah wujud
tanpa tempat. Ini akidah kita, okey? Ini akidah kita. Allah tidak ada bila, umur. Tidak ada. Okay? Dan juga Allah ni tidak ada bentuk, bagaimana, warna, ketinggian, saiz. Begitu Ustaz, apa maksud Allahu Akbar? Allahu Akbar tu maksudnya Allah Maha Besar kan? Itu kita kata Allah besar. Allah besar kat sini bukan maksudnya saiz, tetapi ketinggian, kuasa, keagungan Allah. Itu yang Maha Besar, Maha Tinggi. Contohlah kita katakan, ada orang besar nak datang tempat kita ni. Ada orang besar nak datang tempat kita ni. Adakah maknanya orang itu memang badan dia besar, gemuk? Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya pangkat, jawatan dia besar. Gitu. Dan berapa? Allah juga tidak ada berapa. Allah tunggal, wahdaniyah, esa. Begitu. Okay, so jadi Allah tidak sama dengan semua makhluk. Alright. Dalil dia apa? Sebenarnya ada lagi detail. Ada lagi detail. Ada yang kata, Ustaz, macam mana dengan ayat Ar-Rahmanu ala nafsi istawa? Allah bersemayam di atas aras. Allah, lillahi fis sama, kan? Kita kata Allah berada di fis sama, berada di langit. Macam mana dengan ayat Quran itu? Itu kan ayat Quran. Dalil yang sahih. Macam mana tu Ustaz? Ustaz kata Allah tidak ada tempat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita jawab begini. Untuk memahami ayat Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, bukanlah dengan secara mudah kita beli kita beli Al-Quran terjemahan, kemudian kita baca dan kita faham sendiri. Tidak. Okey, tidak. Untuk memahami Al-Quran, hadis perlukan kepada ulama tafsir, ulama hadis untuk mengeksplain, menceritakan apakah maksud di sebalik ayat tersebut. Contoh kita orang Melayu. Bayangkan kita baca satu pantun, satu syair, satu sajak di bawah bulan purnama, tatkala burung berkicauan, pom pam pom pam. Kalau kita baca, agak-agak kita faham tak? Susah Ustaz nak faham sebab bahasa mereka terlalu tinggi. Bahasa terlalu tinggi kan susah nak faham. Apatah lagi Al-Quran yang mana bahasa Al-Quran lebih tinggi daripada sekalian bahasa. Lebih tinggi. Maka even orang Arab kan, Al-Quran ni bahasa Arab. Even orang Arab pun baca Al-Quran, mereka pun susah nak faham apakah maksud di sebalik ayat tersebut. Apatah lagi kita orang Melayu. Maka untuk memahami ayat Al-Quran bukan mudah. Perlukan kepada ulama untuk bimbing kita. Jadi sama juga dengan ayat Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa yadullah fawqa aydihim. Kalau kita tengok secara zahir kan, secara zahir, terjemahan zahir, Allah berada di arasy, Allah ada tangan. Itu semua kita kata adalah ayat mutasyabihat. Mana kata ayat tersebut perlukan makna di sebaliknya. Perlukan kepada perlukan penjelasan di sebaliknya untuk memahami betul-betul ayat tersebut. Apa maksud dia Ustaz? Kalau nak tahu kena belajarlah. Okay, ini level awam saja, ringkas saja kita nak cerita ni. Rakaman ni ringkas saja. Jadi kalau nak tahu lebih detail, InsyaAllah kita kita akan cerita kita akan cerita dalam kitab yang lebih besar ya, dalam YouTube ini juga insyaAllah. Okay, settle. Dalil dia apa? Dalil dia dalam surah Asy-Syura. Okay, dalil kepada Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalil dia adalah dalil surah Asy-Syura ayat yang ke-11, iaitu laisa kamitslihi syai'. Iaitu apa maksud dia? Allah tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada, sekali lagi, maksud dia apa? Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalil dia lah. Jika Allah, sambung muka surat 7, jika Allah tidak bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, maka dia serupa dengan makhluk. Ini adalah mustahil kerana makhluk mempunyai banyak kekurangan dan kekurangan mustahil ke atas Allah. Okey, kalaulah kita kata, ini dalil logik. Kalaulah Allah ni sama dengan makhluk, maka apa akan jadi? Kita tahu bahawa makhluk ni adalah banyak kekurangan. Okey, banyak kekurangan. Kalaulah Allah sama dengan makhluk, maka Allah juga mempunyai kekurangan. Itulah dalil dia. Alright, settle. Sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Alright, sekarang kita pergi kepada sifat yang kelima. Sifat yang kelima iaitu qiyamuhu
binafsih. Qiyamuhu binafsih. Apa maksudnya? Apa artinya? Artinya adalah berdiri Allah dengan sendiri. Okey, berdiri Allah dengan sendiri. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah tak perlu zat dan pencipta. Ini maksud dia. Okey, bila kita sebut qiyamu binafsi, kalau kita tengok terjemahan, berdiri Allah dengan sendiri. Tadi kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Macam mana Allah boleh berdiri? Allah ni bukannya boleh berdiri, bukannya duduk macam kita. Tidak. Apa maksud dia? Maksudnya adalah Allah tak perlu zat dan tak perlu pencipta. Itu maksud dia. Apa pula maksud apa explanation dia, apa syarahan dia? Okey, lihat ya. Kat sini bawah ni dia kata wajib bagi Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Berdirinya dengan sendirinya, ada Allah sendiri-sendirinya. Ni maksud dia lah. Okay. Ataupun maksud dia tidak memerlukan zat dan pencipta dan mustahil atasnya memerlukan zat dan pencipta. Ihtiyajun ila mahalin wa mukhassis. Okay, apa maksudnya kat sini? Allah tidak memerlukan zat ataupun mahal. Kerana Allah adalah zat dan Allah tidak memerlukan kepada pencipta iaitu mukhassis untuk menjadikannya kerana dia qadim dan dialah pencipta segala sesuatu. Kayak gini ya. So jadi Allah tak perlu, kita perlu kepada apa? Kepada zat. Zat ataupun mahal. Mahal. Okay, mahal. Mahal ni bukannya harga mahal. Tidak mahal. Ha, mahal. Okay, mahal. Ha. Dan juga tidak perlu kepada pencipta. Okay. So jadi kita begini dulu. So jadi Allah tidak perlu kepada pencipta. Allah tidak perlukan kepada pencipta sebab Allah ada dengan sendirinya. Okay. Allah itu ada. Maksudnya macam ni, bukannya maksudnya Allah ada dengan sendiri. Mana kata Allah daripada tiada pop tiba-tiba ada. Bukan. Maksudnya memang Allah tu ada. Memang Allah tu dah ada dah. Memang dah Allah tu telah ada. Tidak perlukan pencipta pun. Itu maksud dia. Okay. Itu maksud dia. Dan juga yang kedua ialah Allah tidak memerlukan mahal ataupun zat. Maksudnya macam ni. Uh, Contohnya, kita ambil satu contoh. Okay. Allah lebih. Apple ni. Nampaknya kat sini. Apple. So jadi hijau yang ada pada Apple. Okay. Hijau yang ada pada Apple. Okay. So jadi warna hijau. Warna hijau ni dia melekat dekat mana? Dia berada di mana? Warna hijau ni dia berada di Apple. So jadi ini maksud dia. Maksudnya kat sini adalah Allah, Allah ni bukanlah seperti warna hijau yang kena berada di sesuatu. Bukan. Maksudnya Allah ni tidak menumpang lah. Tidak menumpang di atas sesuatu. Contohnya apa lagi? Contohnya apa nama telefon saya kan? Telefon saya warna petak ataupun bentuk petak ni lah. Okay, bentuk petak ni. Petak ni berada di telefon saya. Ataupun tak kena kan? Macam mana nak sebut? Apa lagi contoh nak bagi? Pen ni, yang warna pen. Okay, pen. Pen ni warna putih. Putih berada di pen. Putih ini dia menumpang dekat pen ni lah. So jadi jangan kita kata bahawa Allah ni dia menumpang di atas mana-mana zat. Dia menumpang ke apa? Jangan kita kata Allah ni menumpang dekat mana-mana. Gitu maksud dia. So jadi sebab Allah ni dia berdiri dengan sendiri. Allah ni kita kata tidak perlukan, tidak berhajat. Allah ni kita kata Allah tidak berhajat. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Bahkan kita dah yang berhajat kepada Allah. Kita yang berhajat kepada Allah. Dalil dia apa? Dalil dia adalah dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat yang ke-6. Ini ayat yang ke-6. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maha Kaya di sini bukannya maksudnya Allah ni ada duit, tidak. Allah Maha Kaya. Iaitu apa maksudnya? Maksudnya tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Allah ni Maha Kaya. Maha Kaya itu adalah apa? Maha Kaya ialah tidak berhajat. Maka sifat qiyamuh binafsi ni apa yang dia nak cerita? Dia nak cerita bahawa Allah tidak berhajat. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Itu maksud dia.
Kan Allah tidak berhajat kepada pencipta, kerana ada pencipta yang menciptakannya ataupun ada pencipta yang nak ciptakan, apa nama, dia berkuasa ke. Allah tidak ada pencipta untuk menciptakan sifat basar Allah, sifat pendengar Allah dan sebagainya. Tidak. Allah ni memang ada sejak azali. Allah juga tidak berhajat kepada mahal, zat. Maksudnya Allah ni tidak berhajat kepada untuk ditumpangi. Macam Apple tadi kan. Maksudnya warna hijau ni dia berada di zat, berada di diri Apple. So jadi Allah tidak berhajat untuk ditempati, untuk ditumpangi gitu. Begitu juga sambung muka surat 8. Begitu juga jika Allah memerlukan pencipta, maka dia bertukar daripada Khalik, pencipta, kepada makhluk yang diciptakan. Makhluk yang mempunyai kekurangan dan kekurangan adalah mustahil. Okay? Begitu juga, kalaulah kita kata, kalaulah Allah memerlukan pencipta, maka Allah akan bertukarlah. Maksudnya Allah ni kan pencipta. Allah ni pencipta. Kalaulah kita kata Allah sendiri pun dicipta. Okay, sekali lagi. Allah ni kan pencipta. Okay, Allah ni pencipta, betul. Kalaulah kita kata Allah ada pencipta lain. Allah ada pencipta lain, macam ada pencipta lain yang mencipta Allah. Yang mencipta Allah. So, jadi seolah-olah Allah ni, apa akan jadi pada Allah? Maka Allah akan jadi makhluk. Sebab apa? Sebab hanya makhluk sahaja yang dicipta. Hanya makhluk sahaja yang dicipta. Allah tidak dicipta. Begitu. Settle. Apa nama? Sifat yang kelima. Sekarang kita pergi kepada sifat yang keenam. Okay, sifat yang keenam iaitu sifat wahdaniyah. Okay, sifat wahdaniyah. Okey, sifat wahdaniyah. Iaitu, apa maksud dia? Artinya adalah Allah ni esa. Apa maksud dia? Maksud dia adalah tidak berbilang. Itu maksud dia. Wajib bagi Allah bersifat dengan wahdaniyah, esa, iaitu tidak berbilang pada zat, sifat dan af'al perbuatannya, dan mustahil ke atasnya bersifat dengan ta'adud. Okay, Allah mustahil bersifat dengan ta'adud. Okay, ta'adud. Ta'adud ni apa? Ta'adud ni berbilang. Dia berbilang. Mustahil Allah berbilang-bilang. Tadi kita kata mustahil. Mustahil, sifat kelima ni mustahil Allah berhajat. Mustahil Allah ni berhajat. Okey. Okey, sambung yang keenam. Mustahil ke atas Allah berbilang-bilang, ta'adud. Wahdaniyah, esa, tidak berbilang pada zat, sifat dan af'al, ini menafikan beberapa perkara. Tuan-tuan, ini detail. Okay, ini detail. Hari tu saya pernah ngajar kawan saya pun, seorang sahabat saya pun, susah untuk saya cerita. Benda ni sangat detail. Tapi saya akan ringkaskan ya. Saya akan baca dan saya akan ringkaskan mengikut kita kata secara penjelasan yang mudah difahami insya-Allah. So jadi esa pada zat menafikan apa? Menafikan kamutasil dan juga kamufasil. Kamutasil ni saya baca dulu. Okay, saya baca dulu nanti saya explain. Ataupun saya explain dulu. Okay, saya explain dulu. Alright. So jadi kita kata wahdaniyah. Allah ni esa. Esa dari sudut apa? Dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Okay, makna kata zat Allah ni esa. Okay, zat Allah ni esa, sifat Allah ni esa, perbuatan Allah ni esa. Kita kata zat Allah ni esa. Okay, zat Allah ni esa, tunggal. Apa maksud dia? Maksudnya kita kata tidak ada zat yang lain, tidak ada diri yang lain yang sama dengan Allah. Contoh, ada satu, kita kata, contohlah ya, kita ambil ni contohlah. Saya ambil je perhiasan ibu saya ni. Nak kasih contoh. Contoh ni Apple. Apple yang ni dengan yang ni. Sama tak dua-dua ni? Zat Apple ni sama, zat Apple ni sama. Zat ni apa? Diri ya, diri. Diri Apple ni sama, diri Apple ni pun sama. Dua, ada identical. Yang sama. Maka ni kan sama. Sama dari sudut zat, sama dari sudut diri. Maka benda ni mustahil kat atas Allah. Okay, mustahil ada satu zat, ada satu diri yang sama, identical yang kita kata, yang sama dengan Allah. Tak ada. Dan juga kita kata Allah ni juga tidak ada
orang kata apa nama, tersusun, tersusun daripada dua zat. Contohnya kita kan, kita ada kepala, okay, manusia. Manusia ini tersusun dari kepala, tangan, leher, badan. Maka Allah tidak ada begitu. Okay, Allah tidak ada demikian. Mana kata zat Allah ni, kita kata yang pertama, tak ada zat lain yang serupa dengan Allah. Macam Apple tadi. Dan juga Allah ini, ya Allah tak tak tersusun daripada jauhar-jauhar ataupun jil. Makna kata kita tersusun. Kita ni dibina ataupun tersusun daripada tulang, daging, kepala dan sebagainya kan. Tapi Allah tidak. Tidak. Ini kalau dalam bahasa Arab ini adalah kam mutasil, dan ini dalam bahasa Arab dia adalah kam munfasil. Okey, kam kam mutasil, dengan juga ini adalah kam mun kamun fasil. Okay, kamun fasil. Tapi kamun tasil ke kamun fasil saya tak nak cerita lah kat sini. Dia detail sangat. Okay, detail sangat. Yang kedua, Allah ni esa pada sudut sifat kan. Allah esa pada sudut sifat. Apa maksudnya? Maksudnya tak ada pun sifat di luar sana yang sama dengan sifat Allah. Okay, contohnya kita kata kat sini. Kita kata manusia melihat dia, manusia melihat. Tetapi adakah melihat manusia sama dengan melihat Allah? Adakah sifat kalau kami sebut pelihat ya. Adakah sifat pelihat Allah? Kenapa pelihat Ustaz? Nanti saya cerita. Sifat pelihat Allah tidak sama dengan sifat pelihat manusia. Tak sama. Manusia melihat dengan mata. Allah tidak. Allah tidak. Apa lagi sifat yang kita kata lebih kurang sama? Yang kita kata secara lafaz ni sama. Pendengar, okay? Pendengar. Pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengar Allah. Tak sama. Allah mendengar, makhluk juga mendengar, tetapi tidak sama. Okey, tidak sama. Makhluk mendengar dengan telinga. Allah bukan. So jadi yang pertama ni adalah tak ada sifat lain yang sama dengan Allah. Okey. Yang keduanya adalah kita kata yang kedua adalah sifat-sifat Allah ni tidak identical, tidak identically. Makna kata, contoh kita kata Allah ada sifat apa nanti kan? Allah ada sifat kudrah. Allah ada sifat kudrah. Okey. Tapi sifat kudrah Allah ni satu saja. Wahdaniyah, tunggal. Kita tak ada kata sifat kudrah Allah ni ada dua. Ada dua kudrah, tiga kudrah, empat kudrah, tak ada. Kudrah Allah hanya ada satu saja. Jugalah contoh apa nama sifat sama kan? Sifat sama. Sifat sama Allah ada satu saja. Tak ada dua, tak ada tiga dan sebagainya. Gitu maksud dia. So, jadi yang pertama ni adalah kam mutas maaf kam munfasil. Ini adalah kam munfasil. Okey. Munfasil. Kam munfasil, dan yang ini adalah kam mutasil. Kam mutasil. Again, kam munfasil mutasil saya tak nak detailkan, tapi saya just bagi tahu dulu. Okey, bagi tahu dulu. Kalau sesiapa yang minat atau detail, kita boleh pergi kepada kitab-kitab yang lebih tinggi ya. Alright, ada lagi 5 minit. Dan juga yang terakhir adalah sifat apa nama Allah esa pada sudut perbuatan. Okey, perbuatan Allah. Perbuatan Allah, okey, iaitu apa sahaja yang berlaku kepada makhluk, hakikatnya semuanya datang daripada perbuatan Allah, bukan perbuatan yang lain. Makna kata hanya Allah sahaja yang menciptakan segalanya. Makna kata tak ada pun Tuhan lain yang menciptakan juga. Tak ada, Allah sahaja yang menciptakan. Hakikatnya Allah sahaja yang menciptakan. Bumi, laut, bulan, bintang, Allah yang ciptakan. Diri kita Allah ciptakan. Kekayaan kita Allah ciptakan. Ilmu kita Allah ciptakan. Rumah kita pun Allah yang bagi. Rezeki kita Allah yang bagi. Semuanya Allah. Hanya Allah sahaja yang buat. Bukannya orang lain. Bukannya Tuhan lain. Tidak. Begitu. Itu Allah sahaja yang
cipta, apa lagi mencipta, memberi rezeki, apa lagi menghidupkan, okay, menghidupkan, mematikan, semua tu lah hanya Allah sahaja. Dalil dia apa? Dalil daripada Al-Quran adalah dalam surah As-Saffat. Okay? As-Saffat ayat yang ke-96, iaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Juga dalil yang senang yang kita biasa yang kita boleh guna ialah surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu esa, ahad, tunggal. Begitu. Okay. Jika sama ni dalil secara logiknya, jika Allah tidak esa maka akan ada banyak Tuhan. Jika ada banyak Tuhan, maka ini menunjukkan setiap Tuhan itu lemah dan makhluk serta alam semesta ini akan berlaku kebinasaan. Gini, kalaulah Tuhan itu ada dua, tiga dan sebagainya kan, contoh Tuhan A dan Tuhan B. Contoh Tuhan A nak cipta bumi, Tuhan B tak nak cipta bumi. Apa akan jadi? Bergaduh kedua-dua Tuhan ni. Bila mana bergaduh, apa akan jadi? Maka rosak alam semesta ni. Contohlah, satu negara, okey? Satu negara, contoh di negara X. Di negara X ada dua presiden, contoh saja, okey? Contoh. Bayangkan dua presiden ni. Presiden A nak buat sekian, Presiden B nak buat sekian. Apa akan jadi? Bergaduh. Okey, bergaduh. Akhirnya rakyat akan bergaduh, memang akan musnahlah negara tu. Kita kita yang baru satu Perdana Menteri ni pun, tapi ada banyak parti politik pun manusia dah bergaduh macam mana, rosak huru-hara dan sebagainya kan. Apatah lagi kalau ada dua Tuhan. Dua Tuhan, Masya Allah, lagi rosak. Bukan nak cerita politik tuan-tuan, bukan nak cerita politik, okey. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik. Okay. So jadi kita kata uh, begitulah. Kalau ada dua Tuhan, habis rosak. Ustaz, macam mana kalau Tuhan A bekerjasama dengan Tuhan B nak ciptakan sesuatu? Maka kita kata kalaulah A tolong B, maka dua-dua dah lemah. Seolah-olah seperti Tuhan. Tuhan kan maha berkuasa, boleh menciptakan apa saja tanpa perlukan pertolongan. Tapi ni tiba-tiba ada yang menolong Allah, ada yang membantu Allah. Menunjukkan Allah ini lemah. Okey, begitulah dia. Okey, jadi insyaAllah. Saya ingat saya nak habiskan 20 sifat tu dah semalam ni, tapi tak dapat. Okey, nanti kita sambung sifat kudrah. Okay, sifat kudrah again. InsyaAllah sesi yang akan datang saya akan habiskan terus. Sesi yang akan datang saya akan habiskan terus untuk untuk perbahasan sifat 20 kitab Nurul Fahmi dan juga perbahasan sifat 20 kitab Risalah Jamiah. Kalau ada soalan boleh komen di ruangan YouTube dan saya akan reply dan saya akan jawab pada sesi yang akan datang. Kalau salah boleh tegur. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكر الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته